Min. Semua dah tahu tak pakai pengganti. Jangan. Satu, dua. Dia tanya Jidah tu peminat sahibi. Saya dah nama kita. Ada. Kau ada tak? Mana tag namanya? Ada. Selalu si ada. 2 jam juga sama Umi. Saya semalam jumpa dengan manager Bank Islam Katong. Itu dia tengah muka dah. Dah. Ya, Match video. play kan? Video je yang ambil ni. Dia ambil video tu. Ambil video je. Bila? Baru mendarat ke apa? Malam. Atas malam. Dulu. Ada kena sign ni. Apa dah? Dulu. Ni tengok. Datang. Apa? Mana Wong? Wong sudah, Wong sudah. Ya. Dah kenal ni? Yang ni. Ada. Oh, sekali tadi. Dia pilih seorang lagi. Pengarah Betul. pengarah yang ini dulu mereka ada musyawarah. Ada musyawarah pengarah kita. Haji kena beri dulu. Udah ada nama. Selesai. Kamera. Ya, belum. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali ya. Kita bertiga kat sana. Ini tetamu minum ni. Mana Mos nak panggil lagi Mos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berusaha pegawai IMSOS Encik Muhammad Azbir bin Muhammad Sabdar dan juga Encik Hadri bin Aini, Puan Dayang Hazlina Quintan binti Abang Syukran. Oh, anak cikgu Abang Syukran ya? Tahu cikgu. Abang Syukran arwah ni bekas guru saya dulu. Belum arwah lagi. Belum lagi dari banyak umur pegawai KPM. Puan Asmidar binti Arani daripada JPN. Dan sebenarnya TS Aizam bin Abdul Aziz pegawai Bibel TV. Sebenarnya saya punya semua pengarah KV yang bersama pagi ini dan juga pegawai-pegawai Urusan Tinggi KB Matang, TS Mustafa dan Encik Paul Oliver ni akan bersama lah dengan tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datanglah ke Kolej Vocasional Matang untuk tugas-tugas yang mana dipertanggungjawabkan oleh KPM berkaitan dengan pelaksanaan pentasan risiko di Sekolah Bawah Kementerian Pendidikan tahun 2026. Jadi mewakili warga Kolej Vocasional Matang amat berterima kasihlah kerana telah memilih KV ini dan satu daripada platform untuk kami dapat mengenal pasti apa-apa saja penambahbaikan dan sebarang bentuk kekurangan yang perlu kami tangani segera. Kerana isu keselamatan risiko ni satu bukan perkara yang kecil. Apatah lagi yang ni bukan institusi sekolah dengan institusi college vocational, dua benda sekali jalan, iaitu termasuk daripada SBM-nya sehingga diplomanya berjalan kat sini. Jadi sudah pastilah menuntut berkaitan dengan keselamatan satu perkara yang besar, apatah lagi risiko-risiko yang perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Jadi apapun kami telah menyediakan persediaan, cuma pegawai bertanggungjawab orang core-nya dua-dua tak ada kat sini ni. Mereka sedang audit untuk bidang 5 di KB Sibu lah. Jadi kita tinggal timbalan 2 dan bersama dengan pegawai yang kami tanggung Encik Paul lah. Dia akan bergerak ke semua lokasi lah untuk yang dia dalam pemantauan pada hari ini insya-Allah. Jadi sebelum bergerak meninggalkan bilik nanti, sarapan pagi sudah disiapkan, minum dulu. Selesai minum, dah pun dah kenyang, jadi tak banyak yang tak elok ditengok kan. Bagi sikit-sikit tu okey lah kan. Pasal dah bagi minum. Tak rasuah. Ini tak rasuahnya bagi tetamu lain tetamu kan. Jadi insya-Allah apa-apa pun mereka akan bersama dengan tuan-tuan perempuan ya. Yang mengetuai nanti lah Encik Muhammad Azbir ke TS Aizam. Ketua rombongan Encik yang ni lah Encik Muhammad Azbir yang akan jadi ketua, dan nanti ada exit meeting juga tak? Tak ada. Kita akan ada closing lah sikit. Ada closing sikit. Closing tu nanti kalau tak ada tempat kat bilik mesyuarat, buat kat bilik sini je, pejabat ni je.
Cuma perlu ada direkod dengan terperinci setiap closing, apa teguran-teguran yang perlu kita ambil tindakan, ya. Jadi apa pun, sekali lagi terima kasih dan selamat datang sekali lagi, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, kita harapkan. Dan insya-Allah makan tengah ini pun telah disediakan untuk rombongan ini sekali makan kami di restoran Cinnamon nanti, insya-Allah. Jadi kita persilakan dulu siapa yang akan bercakap bagi pihak KPM kat sini, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi lah. Ya. Sebagai tuan rumah JPM Sarawak, Ya. jadi mengucapkan terima kasih lah yang pertama sekali kepada Encik Aizam dan pegawai MSOS lah untuk bersama-sama pada kali ini untuk lawatan, mana nak lekat ni? Okey, untuk lawatan penilaian risiko lah di College Vocational pada kali inilah. Sebenarnya kalau di Sarawak ini sekolah yang ketiga. Saya dah bersama dengan Cik Ezber di SMK Matang Jaya, SMK Agama Sibu. Orang JPN kena petunjukkan apa dia bukan sekolah. This is college vocational. Oh. School at all. Ya. Bukan sekolah menengah. College Vocational. Term yang betul. College vocational. Ya, College Vocational Matang. Masih diikat lagi di bawah KPM. Kalau ikutnya KPT nak ambil dulu, tak jadi. Kita KPM tak lepaskan. Jadi Jadi bawah KPM tak apa, cuma namanya bukan sekolah. ya, Namanya College college. Vocational Matang. Okey, jadi lawatan pada kali ini adalah kerjasama antara KPM lah dengan MSOS lah untuk penilaian risiko. Jadi di sekolah dan College Vocational, saya kena sebut College Vocational adalah dipilih oleh satu PPD lah, PPD yang memilih sekolah yang berisiko, yang perlu kita lihat dan perlu kita tambah baik atas dalam perkongsian ini nanti. Jadi pada akhirnya nanti setelah membuat penilaian, Encik Ezber dan tim ni lah akan bersama dan berkumpul semula untuk membuat rumusan. Jadi kalau kebetulan ada pengarah College Vocational yang lain ada di sini, sebenarnya ilmu-ilmu dari mereka ni sangat sangat bernilai tuan. Sebab kita di departmen kita memang agak kurang berkenaan dengan kepakaran kita dalam keselamatan. Jadi kalau pengarah-pengarah ni sudi bersama dengan kita lagi bagus. Itu cadangan saya lah. Tapi kalau ada kekangan masih tuan rumah. Sebenarnya datang ni untuk penambahbaikan lah. Sebab kita tahu kan baru-baru ini kejadian yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Murid meninggal dunia kerana renjatan elektrik. Bukan renjatan elektrik kerana pendawaian yang halal, tapi pendawaian yang haram dibuat di sekolah. Jadi kita lihat perkara itu biasa. Kita melihat looping, sambung sana sini perkara biasa. Tapi sebenarnya di situlah risiko kemalangan yang sepatutnya tidak berlaku di sekolah tapi berlaku dan akhirnya murid menjadi mangsa. Itu yang kita nak cuba tambah baik, bantu sekolah bimbing college vocational. Sekolah dan college vocational dalam perkara itulah. Jadi mereka ini yang KPM dah buat kerjasama dengan MSOS untuk bantu kita. Kalau kita sendiri nak hire dia orang ni, nak bayar dia orang ni mahal ni. Jadi dia orang datang atas program sukarela lah. Jadi saya rasa itu sahajalah berkenaan dengan sedikit tentatif kami lah daripada tim kami lah. Jadi Encik Aizam terima kasih juga lah dia sudi datang mewakili KPM. Sepatutnya Encik Hasli daripada BPSH yang datang juga. Sebab owner untuk program ni adalah dari BPSH lah. Jadi Encik Hasli sepatutnya ada tapi oleh kerana kita sekarang dalam proses penjimatan, jadi KPM cukup Encik Aizam seorang lah mewakili KPM untuk bersama dengan kita. Jadi saya rasa itu sahajalah. Macam doktor juga. Terima kasih Puan. Kita minta juga yang ketua rombongannya nanti iaitu Encik Muhammad Azbir, pegawai MSOS ni untuk few haluan apa-apalah kata-kata nak disampaikan. Silakan. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Saya mewakili MSOS. Tujuan kami di sini untuk buat penaksiran risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan
ya, occupational safety and health. Cuma dalam bahasa Melayu kita keselamatan ni dua-dua, security pun keselamatan, safety pun keselamatan. Jadi kita merujuk kepada safety di sini. Ya, jadi kita akan buat occupational safety and health assessment, risk assessment yang merangkumi tiga bahagian lah, iaitu hazard identification, kita identify hazard, kita akan buat risk assessment dan kita akan cadangkan beberapa control, ya, risk control yang boleh dilakukan. InsyaAllah pada akhir sesi itu nanti kita akan cuba rumuskan apa-apa findings, terutamanya yang memerlukan tindakan segera dari pihak sekolah untuk diambil tindakan yang sewajarnya lah, insyaAllah. Terima kasih atas peluang ni. InsyaAllah kita cuba sama-sama untuk kita cover keseluruhan kawasan sekolah yang perlu di-assess lah, ya. Jadi minta itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih, Jack. Jadi kita minum dulu. Jadi kita harap semua berjalan lancar lah. Dan kami akan berbesar hati atas sebarang teguran dan penambahbaikan nanti, insyaAllah. Jadi cadangan nanti kita akan bincang pengarah untuk bersama-sama nanti, insyaAllah. Ambil gambar sekali lagi. Ambil gambar sekali lagi. Ambil gambar sekali lagi. Semua guru-guru permisi macam adjustable macam ni. Ya, ada macam ni, yang ini tak ada orang buat. Yang yes. penolong pengarah Majlis Convocation KB KPM kali ke-10 buat dari Jo anak Jo Akang yang setiap format untuk Majlis Convocation kita untuk yang ke-10. Tibet di hati dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT atas ibadah dan kumpulan bersama dalam mesyuarat pada KBC. Jadi diwakilkan terus kepada Puan Diana dan juga Puan Diana untuk Original macam ni kan? Ya. Anda di bawah kontraktor lah. Kontraktor tu, ha? Kita ada Go-Away, kita ada fridge, kita ada microwave. Chef. Chef dia pakai overlock bukan kat sini, overlock kat sini. Toner. Boleh. Setakat ini dia setiap bangunan kita memang ada restoran, bengkel pun ada. Tak tahu lagi. Tengok bajet orang macam mana. Dan juga kita nak YB. Dekat angka bila Kena kan? berlaku kebocoran sini akan tak off.
Flashback arrestor tu tak? Malam bangun malam kita lari. Ada lagi anak mari. Buatlah structure integrity punya test sikit ke apa ke. Tengok dia Teknologi binaan. Ya. Ulang balik. Oh, hanya kau. dan juga bahan. Jadi dia tutup salah satu tiga tu which is sudah digunakan untuk itu. Sebenarnya boleh dia buka baju basah kan tak ada masalah. Kain